Sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi, dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi saat ini viral dengan lagu-lagu yang bermacam-macam, dengan kata-kata yang tidak kita fahami. Bahasa Arab tadi tu faham tak? Walaupun tak faham, tapi yang tu selawat kata Nabi SAW. Tapi kalau kita nyanyi lagu biasa-biasa, lagu yang tak ada apa-apa, ada tak faedah balik pada diri kita? Maka kita nak lari yang diajarkan oleh guru. Letakkan tangan di dadamu, moga ditambah cinta dan rindu, moga ditambah cinta dan rindu. Dipercukup apa dipinta, dipercukup apa dipinta.
seratus kali, Allah membalas 100 kali, bersolawat 100 kali, pada 1000 kali, bersolawat 1000 kali. Kulit dan bulu tadi jinak api, kulit dan bulu dan jidat api. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Ayo, semangat lagi. Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Siapa yang tak dapat muhibbun sallu ala sayyidina Muhammad. Oh, sitar renggam. Sitar renggam pula. Terngiang-ngiang yang dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dia tak semangat kalau salam biasa. Kita kena salam luar biasa. Kalau itu kita bagi yang luar biasa. Assalamualaikum. Allah, sungguh hebatlah, meriah. Ada orang-orang saintek. Memang kenal lah, subhanallah. Subhanallah. Masya-Allah. Nasyad dia. Ustaz ni kita bawa dekat Ustaz ni. Macam mana nak lagi nak? Kan cukup lah. Nah, So, takkan main jauh, gitu aja Ustaz lagi. Cakap kita faham. Ustaz Syaril, sebelum daripada kita terus berceloteh dan kita akan terus sambung kita punya selawat yang kita akan bersama dengan para masyayikh kita, insyaAllah kita nak mengalu-alukan semua orang Johor ke Saintek berselawat di Dewan Bumi Kedah kita. Oh, betul. Hijau kuning kot. Hijau kuning kot. Oh. Saja kita suruh orang Johor. Ayo Johor tadi. Hijau kuning bang. Oh. Kita kena bawa selain kita kan. Dia bawa puasan. Berpuasan. Anda berpuasan kat hijau kuning kan? Kita pula keluar pada timur. Okey baik, alhamdulillah, sangat-sangat hebatlah. Orang Johor, orang Saintek, orang Pasir Gudang. Pasir Gudang bukan yang tu Gudanglah kami. Kan tu undang. Undanglah kami. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq dah mula ligat dah kepala. Okey baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kami ucapkan kesyukuran yang sangat-sangat. Kami dah pun sampai dan anda pun sampai juga. So semua kita bersyukur, sebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, terima kasih banyak-banyak pada
Tuan Pengarah Ustaz Amirul yang mempersilakan kami tadi, Ustaz Amirul Mutawif Amirul. Tadi yang hampir-hampir tadi, anda semua nak pergi solat tak perlu bawa kerandaan. Keranda kan, kenderaan. Sebab masjid dekat 50 cm 50 meter. Jangan nak tawar berapa package umrah, 50 meter je apa masjid Masjidil Haram. Okey, baik. Dan juga saya muliakan juga kepada tetamu istimewa kita, Syekh Ashraf Hamid Hasanin yang datang khas khusus daripada Mesir, dan tak lupa juga kepada Ustaz Azhar Al-Kakari, da'i kita. Beliau da'i pada permulaan. Lalu pada yang lepas pada tu pengacara pula. Betul Ustaz? Betul? Kita jadi pengacara ni, kita pengacara. Kita buat cara kita. Kita buat cara kita. Dan juga turut dimuliakan kehadiran guru kita juga Ustaz Muhammad Rizal Muridin Al-Bajari. Semua sekali sebut pada mereka ahlan wa sahlan. Ahlan ke Bumi Johor. Ustaz Johor Johor kan. Okey, baik. Berapa boleh kuat? Okey. 1, 2, 3. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة وبدد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. Okey, baik. Jadi insya-Allah sejurus dengan itu kami mempersilakan guru kami untuk mengijazahkan amalan istighfar kabir ni untuk anda dapat amalkan, dan juga insya-Allah persilakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina